Ada bikinnya sang na Honda ka senang. Bah ni. Yang tenang waktu hana. Hana dah hana jak tahu tenang gerodina. Waktu kena Honda kada jajak, waktu dia jajak na he lah. He dah bangkoi dia. He lah. Kena ujian dah. Ia orang nak ajak, hana ajak je, naik. Terus nama tu head memo. Head memo tu. Oh, ada mereka tahu gaji tu pay head dah gaji tu pay. Duduk senang je hana ada je yang dia head. Nari jana hana peti. Sangken mana. Dia kira sah. Tapi dia hana terikat dengan kesenangan dunia. Hana minta senang inolah dunia. Hana ingin enjoy lah dunia. Yang senang tanya adalah sesuatu yang dia keamalan akhirat. Dia ada berhak dikenal lagi. Tapi setiap kesenangan dunia susahnya lebih berat ketimbang senangnya. Rempu je. Dia awal sama kahwin. Dia dah berbuat hampai tak kaya. Haji kayu kahwin tu itu goyo ketinggalan dah tu. Kamu dah tak ketinggalan nampu je. Ngelihat susah jumpa lem dan dilemek. Ngelihat kan susah. Pada dua. Ngelihat susah minta nafkah. Hai memang hana susah tidak hidup. Susah dia tetap susahnya tidak lebih kecil dari senangnya. Tapi menyuguhnya untuk beramal, nah nilai untuk tujuan akhirat, nah harapan lebih besar. Karena wal akhiratu khairum wa baqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Artinya harapan kesenangan tanyo jauh lebih dari itu. Punya apabila udipnya orientasi akhirat. Orientasi dunia pertama sementara, pahitnya lebih banyak. Semakin le yang kita senangi, semakin le penderitaan batin. Maka sumber penderitaan adalah keinginan yang berlebih. Dia tanya nak keinginan, maka harus nak kecewa. Berat keinginan, berat kecewa. Hana keinginan, hana kecewa. Nak kecewa ada. Menyudipnya boleh ke akhirat. Faith-nya lebih ke akhirat. Makin faith. Maka pegah tu dalam tarikat tasawuf. Dia tengok kena beban di dalam dia le musibah. Marhaban bisya'iri awliyaillah. Selamat datang, inilah tanda-tanda orang gegasih oleh Allah. Yang paling oleh cobaan, ambil cobaan itulah beban. Mulai dari beban dalam perasaan tu, hebat tenaga tu beban. Tapi tujuan akhirat, semua beban itu akan membawa kepada kebahagiaan. Nah, sesuatu yang terharap, yang lebih besar. Maka di saat zuhud pada dunia, hinan pun dia senang. Senang, karena susah dia. Dia contoh Ibrahim bin Adham. Kabih susah orang dum kat inflasi pula. Harga siaku mahal kah. Dan susah dah nangan dah belah ke kada kerana makanan pokok si orangnya. Susah pula. Ku mahal ke barang pentan. Ya Allah dia beri dah. Ku susah ke mahal. Tiba cara pemurah yang paling murah ke baik belah. Baik belah lupa murah boleh dah pada baik. Selesai masalah kan? Ya kan? Mandi. Ya.
Dia nak halawah ibadah. Nempu dah. Dah mereka bahagia. Dia aja berai. Nyotro apa ni nak je kubur. Nak yakin. Patih cobaan tu. Ingat surahnya oci coba jalani kehidupan. Nyokot.